Julai 2026. Salah satu aset udara Rusia yang paling merosakkan, Sukhoi Su-24M, pengebom taktikal supersonik, sedang bersiap untuk berlepas dari pangkalan udara Saki di pantai barat Crimea. Dilengkapi dengan muatan penuh persenjataan pintar berpandu tepat, Pesawat tunggal ini berpotensi membawa kemusnahan besar kepada bandar dan pekan Ukraine, meninggalkan hanya kematian dan kehancuran di belakangnya. Namun, apa yang Rusia belum tahu ialah pesawat ini sebenarnya tidak akan pernah meninggalkan landasan lagi. Kerana dua drone serangan bertenaga AI milik Ukraine sedang menuju terus ke arahnya dan hanya beberapa detik sahaja lagi sebelum membuat hentaman. drone-drone ini juga tidak dikendalikan oleh operator konvensional. Drone-drone ini dikawal oleh yang terbaik. Antara yang terbaik, Penyelam tempur elit yang telah melakukan perjalanan berbahaya jauh di sebalik barisan musuh dan ke wilayah yang diduduki untuk mencari dan memusnahkan pesawat bernilai jutaan dolar ini dan menghalangnya daripada meragut nyawa rakyat Ukraine lagi. mereka menghabiskan berminggu-minggu untuk bersedia menghadapi detik ini. Minggu-minggu pengawasan secara senyap dan persiapan berisiko akan berakhir dengan letupan besar. Ia kedengaran seperti skrip dari filem blockbuster Hollywood bajet besar. Tetapi, ini adalah kisah benar yang luar biasa tentang bagaimana satu pasukan askar elit Ukraine berjaya memusnahkan salah satu pengebom taktikal utama Rusia. Bab 1, Permulaan Pengakhiran. Pangkalan udara Saki terletak berhampiran penempatan kecil pesisir Novofedorivka di Crimea. Sejarahnya bermula hampir 1 abad yang lalu. Tentera Nazi membina landasan di sini semasa Perang Dunia Kedua dan beberapa tokoh paling terkenal dalam sejarah seperti Winston Churchill dan Franklin D. Roosevelt pernah mendarat di sini. Di Saki, pada peringkat akhir konflik, jika kita maju ke zaman moden, Saki telah menjadi salah satu tapak strategik paling berharga untuk tentera Rusia. Berkali-kali, pesawat pengebom dan jet pejuang telah berlepas dari lokasi ini untuk menjatuhkan bom dan melancarkan peluru berpandu ke atas sasaran. Di seluruh selatan Ukraine, pihak Rusia telah berulang kali menggunakan kawalan mereka ke atas Crimea untuk melancarkan serangan ke atas kawasan lain di wilayah Ukraine. Tetapi, pada musim panas tahun 2026, keadaan berubah apabila Ukraine melancarkan kempen serangan tengah yang kini ikonik menggunakan drone dan peluru berpandu untuk mengebom koridor darat yang menghubungkan Crimea ke tanah besar Rusia. Ia juga menyasarkan lokasi di seluruh semenanjung, menghapuskan pertahanan udara, pos komando dan not logistik untuk mengurangkan secara drastik keupayaan Rusia untuk mengerah kekuatan ketenteraannya dari wilayah yang diduduki. Saki adalah salah satu daripada lokasi tersebut dan pada 24 Jun, tempoh sebulan, dihujani serangan secara rasmi bermula. Perkhidmatan Keselamatan Ukraine, SBU, bergabung tenaga dengan unit operasi khas Alpha Kiev untuk merancang serangan dahsyat ke atas pangkalan udara itu. Mereka melancarkan sekumpulan drone serangan sehala ke udara yang dengan pantas menuju ke Saki dan sasaran lain di Crimea, termasuk lapangan terbang tentera Gvardiska dan Selat Kerch, laluan air sempit yang menghubungkan Crimea ke Krasnodar Krai di Rusia. Pernah suatu ketika dahulu, drone-drone ini mudah sahaja dimusnahkan oleh pertahanan udara Rusia. Tetapi kini tidak lagi. Ukraine secara beransur-ansur telah melemahkan perisai Crimea dari masa ke masa dengan memusnahkan stesen radar, sistem pertahanan udara pansir dan bateri peluru berpandu S-400. Menjadikan kawasan yang dahulunya antara yang paling dilindungi dalam empayar Vladimir Putin kini menjadi sasaran yang mudah dan terbuka, drone mereka terbang di udara hampir tanpa sebarang tentangan. Pertahanan Rusia yang masih ada terlalu perlahan dan terlalu sedikit untuk berbuat apa-apa ketika mereka semakin hampir ke lokasi Saki. Sasaran mereka, 4 hangar pesawat, digunakan untuk menyimpan dan melindungi jet serta pengebom. Rusia telah bergantung pada jet dan pengebom itu untuk menimbulkan kekacauan di seluruh Ukraine selama bertahun-tahun. Tiada apa yang boleh dilakukan oleh pasukan Kremlin selain menyaksikan kemusnahan berlaku apabila drone-drone itu mengenai sasaran mereka. Dalam ledakan dahsyat api dan asap, keempat-empat hangar itu terkena. Dinding mereka yang lemah runtuh akibat letupan drone menyebabkan kerosakan yang tidak terhitung pada mana-mana pesawat yang tersembunyi di dalamnya. Dalam sekelip mata, salah satu tapak ketenteraan paling berharga Rusia telah menjadi lautan api. Dan ini hanyalah permulaan. Saki bakal mengalami neraka yang sama seperti yang telah Rusia paksa rakyat Ukraine lalui sejak tahun 2022. Dan beberapa unit elit Ukraine yang paling hebat sudah pun merancang misi yang lebih besar yang akan menjamin penghapusan sepenuhnya salah satu peralatan terpenting musuh. Bab 2. Serangan susulan. 1 Julai 2026. Baru seminggu berlalu sejak serangan sebelum ini, kebakaran di hangar pesawat Saki baru sahaja berjaya dipadamkan sepenuhnya. Asap tebal yang memenuhi udara akhirnya telah hilang dan pasukan pembaikan Rusia sedang menilai jumlah kerosakan yang berlaku dalam serangan pertama itu. Tetapi, Ukraine tidak berniat untuk berdiam diri dan membiarkan Rusia pulih. Mereka berhasrat untuk menyerang Saki sekali lagi dan lagi dengan lebih keras dan lebih kejam pada setiap serangan berikutnya,
tanpa berputus asa sehingga seluruh pangkalan dan segala yang ada di dalamnya telah dihapuskan dari peta untuk selama-lamanya. Kerana jika Saki begitu penting untuk pihak Rusia, maka sama pentingnya untuk Ukraine untuk meratakan lapangan terbang ini hingga rata dengan tanah dan untuk memastikan bahawa tidak ada satu pun jet atau pengebom Moskow yang dibenarkan berlepas dari situ lagi. Jadi, ketika debu serangan pertama masih belum reda, drone-drone Ukraine kembali terbang ke udara. Sekali lagi, SBU adalah dalang di sebalik serangan itu mengerahkan beberapa pengendali terbaiknya dan drone serangan jarak jauh yang paling berkuasa yang merentasi berbatu-batu, melintasi kawasan yang diduduki dan memasuki ruang udara semenanjung Crimea, mengelak pertahanan Rusia yang semakin lemah sepanjang perjalanan mereka. Seperti serangan awal, sasaran mereka adalah pelbagai hangar yang bertaburan di seluruh pangkalan itu. Komander-komander Rusia mungkin degil, tetapi mereka tidak cukup bodoh untuk membiarkan pesawat terbiar di landasan atau kawasan terbuka untuk diserang oleh drone Ukraine. Sebaliknya, semua pesawat musuh disimpan di dalam hangar-hangar ini yang sekurang-kurangnya memberikan sedikit perlindungan. Tetapi, jika Ukraine boleh menembusi perlindungan itu, atau bahkan melemahkan struktur hangar-hangar ini dan menjatuhkan beberapa dinding tinggi mereka ke tanah, akhirnya, mereka mungkin dapat memusnahkan pesawat bernilai jutaan dolar yang bersembunyi di dalamnya. Itulah tujuan utama misi ini, menyingkap lapisan pelindungan, menebuk lubang pada hangar yang Rusia bergantung pada untuk melindungi armada pengebom mereka. Timbulkan kerosakan yang akan membuka jalan untuk serangan yang lebih kuat pada masa akan datang. Pastikan Saki menjadi lebih lemah dan sukar dipertahankan berbanding sebelumnya. Itulah matlamatnya dan juru terbang drone Ukraine benar-benar fokus untuk mencapainya. Mereka mengendalikan kenderaan udara tanpa pemandu atau UAV ke arah sasaran mereka. Pertahanan Rusia yang lemah gagal menghentikan mereka. Apabila 7 Jun mengenai hangar, ejen perisikan Ukraine kemudian mengesahkan bahawa 2 daripada hangar tersebut menyimpan beberapa pesawat tempur terbaik Rusia, termasuk jet pejuang Su-30 dan Su-30SM yang dianggarkan bernilai antara 30 hingga 50 juta dolar setiap satu, bergantung pada konfigurasinya. Su-30SM, khususnya, merupakan aset penting dalam ancaman udara Kremlin. Versi yang telah dinaik taraf secara besar-besaran daripada Su-30 flanker C asal, Su-30SM boleh membawa muatan senjata seberat sehingga 8,000 kilogram. Dengan 12 titik gantungan luaran, ia boleh mencapai kelajuan maksimum sekitar 2,120 km sejam dan mempunyai jejari tempur sehingga 1,500 km. Spesifikasi teknikal ini telah membolehkan jet ini dan yang seumpamanya menjalankan pelbagai operasi tempur terhadap bandar, kota dan penempatan kecil di Ukraine. Tahun demi tahun, pesawat telah berlepas dari Saki, dimuatkan dengan bom geluncur dan peluru berpandu tepat, melepaskan peluru mereka dari keselamatan relatif ruang udara Crimea dan memusnahkan sasaran tentera Ukraine serta infrastruktur awam di wilayah seperti Kherson dan Zaporizhia. Tetapi, perkara itu tidak akan dibiarkan berlaku lagi. Kru drone Ukraine akan memastikan ia tidak berlaku lagi. Dan sementara beberapa operator meraihkan di pangkalan, menyaksikan hangar yang terbakar di paparan mereka, unit lain sedang bergerak ke posisi di kawasan yang jauh lebih berbahaya, jauh di belakang barisan musuh. Bab 3, ke wilayah musuh. Serangan ke atas pangkalan udara Saki setakat ini telah memberi impak, tetapi hanya berjaya menyerang infrastruktur lapangan terbang, hangar dan bukannya pesawat-pesawat di dalamnya. Kemungkinan besar terdapat kerosakan pada beberapa pesawat yang disimpan di Saki semasa serangan tersebut dan ia tetap meletakkan pihak Rusia dalam kedudukan yang sukar kerana pertahanan pangkalan itu perlahan-lahan tetapi pasti sedang terhakis. Pada masa yang sama, armada itu sendiri dipercayai masih kebanyakannya utuh dan Rusia masih mempunyai potensi untuk melancarkan serangan dahsyat ke atas Ukraine dari Crimea jika mereka memilih untuk berbuat demikian. Jika pasukan Kiev benar-benar mahu menamatkan serangan ini, mereka perlu menyesuaikan taktik mereka. Mereka perlu menyerang terus ke atas pesawat itu sendiri, tetapi itu adalah tugas yang jauh lebih mencabar. Rusia menyimpan pesawat-pesawat itu di dalam hangar, kecuali pada saat-saat singkat sebelum menjalankan operasi tempur, apabila pesawat pengepom dikeluarkan ke landasan dan disediakan untuk berlepas. Tanpa sebarang bentuk pemantauan berterusan ke atas Saki, pasukan Ukraine tidak akan tahu bila misi-misi ini berlaku. Dan walaupun mereka tahu tarikh dan masa misi penerbangan tempur yang dirancang, drone mereka masih perlu menempuh jarak yang jauh, merentasi wilayah yang diduduki dan masuk ke Crimea. Dalam tempoh itu, mereka mungkin akan dikesan oleh radar atau unit darat Rusia yang kemudiannya boleh memaklumkan kepada Sakai bahawa UAV sedang dalam perjalanan, memberi masa kepada rakan-rakan mereka untuk mengalihkan pesawat kembali ke dalam hangar sebelum serangan berlaku. Dengan mengambil kira hal itu, satu-satunya cara untuk hampir memastikan serangan berjaya ke atas pesawat tempur adalah dengan melancarkan drone dari belakang barisan musuh, di mana mereka hanya perlu menempuh jarak yang agak pendek untuk mengenai sasaran mereka. Misi berbahaya seperti ini memerlukan yang terbaik daripada tentera Kiev. Penyelam tempur pasukan khas dari Pusat Operasi Khas Omega Pengawal Kebangsaan. Untuk lebih tepat, kumpulan Omega seperti yang biasa dikenali
terdiri daripada komando-komando terbaik sahaja. Tidak banyak yang diketahui tentang mereka atau bagaimana mereka beroperasi selain daripada fakta bahawa mereka adalah yang terbaik antara yang terbaik. Dan apabila Ukraine perlu melaksanakan misi yang sangat berisiko, rumit dan penting, Omega adalah pasukan yang mereka pilih. Seperti kebiasaan dengan unit pasukan khas seperti ini, hanya sedikit maklumat yang didedahkan mengenai operasi Omega. Di Saki, bagaimanapun, dipercayai bahawa satu pasukan penyelam tempur telah ditugaskan untuk bergerak melangkaui barisan hadapan, menyusup ke wilayah yang diduduki dan berkemungkinan menyusuri perairan Laut Hitam itu sendiri untuk merapatkan jarak ke Saki. Memerhati pangkalan udara itu untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana tentera Rusia yang ditempatkan di sana beroperasi dan melancarkan serangan mengejut ke atas sebuah pesawat sebenar, meninggalkan musuh tanpa sebarang peluang untuk mempertahankan diri. Jadi, pada minggu-minggu terakhir bulan Jun dan awal Julai, ketika kru drone Ukraine yang lain sedang merancang dan melancarkan serangan mereka ke atas Saki, penyelam Omega sudah pun dalam perjalanan menuju ke Crimea. Secara senyap, mereka bergerak melalui bayang-bayang, meredah jauh ke belakang barisan musuh, memasuki kawasan yang semakin bermusuhan. Setiap hari dalam perjalanan mereka penuh dengan bahaya. Setiap langkah yang mereka ambil boleh menjadi yang terakhir. Jika tentera Rusia di kawasan itu berjaya menemui mereka, terdapat begitu banyak perkara yang boleh tidak berjalan seperti yang dirancang ketika mereka semakin hampir dengan sasaran mereka sambil mengangkut UAV yang diperlukan untuk melancarkan serangan dan merancang pelarian mereka kembali ke Ukraine supaya sentiasa beberapa langkah di hadapan musuh mereka. Tetapi itulah sebabnya mereka dipilih, kerana mereka mempunyai gabungan kemahiran dan pengalaman yang unik untuk menghadapi cabaran yang paling sukar. Dan pada pertengahan Julai, detik ujian utama mereka akhirnya tiba. Bab 4. Serangan terhadap Su-24M. Setiap hari, para penyelam tempur yang menghabiskan masa di dalam dan sekitar Crimea mendedahkan mereka kepada risiko yang lebih tinggi. Mereka tidak mampu untuk menghabiskan terlalu banyak masa jauh di belakang garisan musuh. Dan mereka tahu bahawa jika mereka dikesan atau ditangkap, itu akan menjadi pengakhiran bagi mereka. Tiada misi menyelamat, tiada cubaan untuk membawa mereka keluar, tiada peluang untuk terus hidup. Mereka mungkin akan dihapuskan di tempat kejadian atau ditawan dan disoal siasat dengan kejam oleh pihak Rusia untuk mendapatkan maklumat tentang operasi Ukraine. Namun begitu, mereka tetap meneruskan usaha, yakin bahawa matlamat akhir mereka berbaloi dengan risiko yang diambil untuk mencapainya. Mereka memantau pangkalan udara itu dari jauh dengan teliti, memerhati landasan untuk sebarang tanda-tanda kehidupan dan yang lebih penting, sebarang pesawat yang mungkin sedang disiapkan untuk menjalankan pengeboman ke atas Ukraine. Akhirnya, mereka melihatnya, sebuah Su-24M. Juga dikenali sebagai Fencer, pengebom taktikal semua cuaca ini berasal dari zaman Kesatuan Soviet. Ia mula berkhidmat pada tahun 1974 dan tidak lama kemudian terbukti menjadi salah satu aset udara paling penting bagi Soviet. Sekitar 1,400 pesawat ini telah dihasilkan, dengan sebahagiannya dihantar ke negara lain. Dan banyak digunakan dalam konflik seperti Perang Soviet-Afghanistan, Perang Chechnya pertama dan kedua, serta Perang Saudara Syria. Dengan dua enjin turbojet Lyulka, Su-24M mampu mencapai kelajuan maksimum sekitar Mach 1.35 atau lebih, 1,000 batu sejam. Ia dilengkapi dengan 8 titik gantung luaran dan mampu membawa beribu-ribu paun bom bersama dengan meriam putar 6 lagas dan pelbagai pod roket untuk pertempuran udara ke udara. Ia merupakan aset penting dan bernilai bagi pasukan aeroangkasa Rusia serta menjadi sasaran utama Ukraine yang telah berjaya memusnahkan lebih sedozen pesawat ini sejak perang bermula. Apabila melihat Su-24M di atas tarmak, penyelam tempur tahu ini adalah peluang yang mereka tidak boleh lepaskan. Nasib baik, mereka mempunyai peralatan yang sempurna untuk tugas itu. Drone Hornet yang dihasilkan oleh syarikat Amerika Syarikat Swiftbit dan berharga sekitar $10,000 hingga $11,000 setiap satu. Drone serangan ini direka khas untuk memusnahkan peralatan dan kenderaan musuh dan Ukraine telah menggunakannya dengan sangat berkesan kebelakangan ini. Ia mempunyai rangka udara yang diperbuat daripada polipropilna kembang dan komponen gentian karbon, motor 300 kV dan baterai 10,000 mAh. Sistem pelancaran katapel pneumatik serta sistem navigasi dalaman dan satelit. Untuk membantu mencari sasarannya, Hornet ialah satu teknologi UAV yang sangat berkesan. Ia membawa kepala peledak berfragmentasi berbentuk khas yang direka untuk meletup apabila terkena sasaran dan juga dilengkapi dengan 2 kamera siang hari untuk membantunya mencari sasaran serta membantu dalam navigasi. Selain itu, Hornet juga mempunyai otak AI yang digunakan untuk membidik sasarannya pada peringkat akhir penerbangannya, jadi ia tidak perlu dipandu secara manual untuk melanggar apa sahaja aset musuh yang akan dimusnahkannya. Ciri-ciri ini menjadikan Hornet pilihan ideal untuk penyelam tempur Ukraine. Dengan menggunakan sistem pelancaran lastik pneumatik, mereka melancarkan 2 drone ini ke udara. Serta-merta, komunikasi frekuensi radio tidak standar Hornet diaktifkan, menjadikannya hampir mustahil untuk dikesan atau diganggu oleh sistem peperangan elektronik musuh.
Para penyelam itu mengarahkan drone tersebut ke arah pangkalan udara sebelum membiarkan navigasi AI mengambil alih. Disebabkan perkara ini, mereka mungkin sudah meninggalkan kawasan itu ketika drone-drone Hornet menghampiri. Pada Su-24M, milik Regimen Penerbangan Serangan Tentera Laut Bebas ke-43 dalam Armada Laut Hitam Rusia. Rakaman video dan laporan misi terperinci daripada Komander Pengawal Kebangsaan Alexander Pivnenko mendedahkan bahawa drone pertama telah menghentam hidung pesawat sebelum ia sempat berlepas atau disembunyikan di hangar berdekatan. UFA Ketua kemudian bergerak untuk serangan maut, menyasarkan kawasan tangki bahan api Su-24M dan menyebabkan seluruh pesawat terbakar. Serangan itu berlaku dengan pantas dan kejam, mengejutkan pihak Rusia sepenuhnya dan langsung tidak memberi mereka peluang untuk bertindak balas atau memberi respon. Dari situ, misi mustahil para penyelam itu berterusan kerana kini mereka perlu melarikan diri dari kawasan yang diduduki tanpa dikesan. Bab 5. Akibatnya, drone Hornet mempunyai jarak penerbangan maksimum antara 130 hingga 160 km. Bermakna, para penyelam tempur mesti berada dalam jarak tersebut dari pangkalan udara Saki ketika serangan berlaku. Walaupun mereka berada pada jarak maksimum, itu masih meletakkan mereka beberapa batu di belakang garisan musuh pada waktu serangan dengan amaran dibunyikan dan tentera Rusia diarahkan untuk berjaga-jaga terhadap pasukan rahsia Ukraine yang beroperasi di kawasan itu. Jika perjalanan penyelam ke Crimea sudah berbahaya, perjalanan mereka keluar dari wilayah itu adalah lebih berisiko kerana pihak Rusia mungkin kini sudah menyedari kehadiran mereka. Sekali lagi, mereka terpaksa bergantung kepada semua kemahiran, latihan dan pengalaman mereka untuk kekal tenang dalam menghadapi bahaya yang melampau dan melarikan diri daripada situasi hidup atau mati ini. Entah bagaimana, walaupun berdepan pelbagai cabaran, mereka berjaya. Laporan menyatakan bahawa para penyelam berjaya kembali ke wilayah yang dikuasai Ukraine, melengkapkan kejayaan serangan itu dengan sempurna. Operasi. Sebuah Su-24M telah dimusnahkan. Rusia kehilangan satu lagi pesawat pengebomnya. Lebih penting lagi, pasukan khas Ukraine telah menghantar mesej yang jelas kepada musuh mereka. Mereka telah membuktikan bahawa wilayah yang diduduki tidak lagi selamat untuk tentera Rusia tinggal di situ. Mereka telah menunjukkan bahawa walaupun lokasi lebih daripada 100 batu dari barisan hadapan boleh disasarkan pada bila-bila masa. Dan bahawa walaupun apabila pasukan Rusia menyangka mereka mempunyai sedikit ruang untuk bernafas, penyelam Ukraine atau askar pasukan khas lain boleh dengan mudah memerhati mereka, bersembunyi di kaki langit atau bersembunyi di dalam bayang-bayang. Hanya menunggu mereka melakukan satu lagi kesilapan, menunggu masa yang sesuai untuk menyerang dan melemahkan lawan mereka sekali lagi. Kita jumpa lagi di medan perang seterusnya.